keluar adik kakak, so aja tahu atau gaun bapak alui kuman Sungai Telian, gak kampung tradisi Telian, kalau menyelusuri atau menyusuri Sungai Galok keluar Galok family. Untuk semua dapat kemati Elvin, biar kemati kucing, ekosil. Selamat Hari Gawai. Selamat Hari Gawai. Itu 1, 2, 3 kita sebut selamat Hari Gawai. 1, 2, 3. Selamat Hari Gawai. Guru Selamat Kerai Anda. Ya, Pandai semangat. kita. Tahun. Hah? Oh ini ya, kapan? Itu dalam masak itu ikan. Masak itu ikan. Petang hari Jumat, balik petang hari Sabtu. Oh. Malah bejuk. Cipu-cipu yang bawa oh. Itu je lah area sungai Kampung Telian Bat. Boleh. Ya. Kalau ada angin. So aja tahu melo gak Sungai Telian makau-makau. Saya kalau dengan like, komen, kat subscribe, gue video kau tapak kaji. Kalau bak gaun maupun keluar pasal muka. Itu kampung Bahaba, kampung Ida agama Muslim lah, Muslim Ida kita. Itu video buat YouTube tu. Tapi YouTube aku mostly telah bawa Melanau lah. Aku dulu Subscribe lah bang. Aku dulu ini telah bawa Melayu. Sekodok. SEKO belum, baru. Baru saja. SEKOR KODORK. Sekodor. Oh itu. Subscribe. Dulu ada tapi saya sudah delete sayang. Online sekarang online. Ah. Tidak, ini sesi video biasa dulu. Yan, jalan ni now. Dah. Alutinan. Gue kalau je lebok kat kita. Lebok segak kat sungai.
nanti agak kita ida inaulah apakah yang nelayan muka. Ilpo segak min, segak agak sungai min. Ajau melopoi gak pala samalah keliboi bat. Samalah keliboi yang dia buta gak kau min. Bak gue jauh. Bak gue jauh segak. Segak lalu inau Dewan. Dewan waga alut wan litah telo tuneh. Mana? Pukat. Depan nanti Muara Selian. Keluar pergi pasar. Mun keman lebok melau tuneh, kuman lebok melau tuneh be mapun ino nama Muara Sungai Telian kat Jawa Inan ni. Sembe pergi masa dagan puan minit 15 minit tapi tau melau slow be dagan 20 minit lah. So tejilah tekan. Itu fisherman bawah sana. Mereka sudah balik dari laut. Mereka cuci, so mereka akan duduk bawah macam tu lah, cuci bukat. Sudah selesai. Ilpo alayan segak lalu gak ino sungai kata-kata dia. Depan sana muara. Suka bagau. Kita ida tekan kahayang lah. Aloi kahayang ida ke kita ida jenis di Inan yang pasal. Kita ino enggak? Keluar ino.
Yalah jambatan maupun ni lah kan. Maupun tingut bawah ya. Alah yan. Banyak kahwin. Orang kahwin. Ini kampung ini ikutlah sebab ini dah Muslim. Ini dewan mereka. Cucu temu kahwin bat. Gaya kampung. Congrats! Tanya! Nah, itu lagi lambai-lambai. Lambai-lambai ni orang. Ya. Lambai. Baik ah. Nakawin ka! Gan. Alui ah. Itu jangan keluar. Gina ada mampu pasar. Itu pun keluarkan mengasah be. So aja itu melongan melintas market muka. Tapi kurang gak itu tekan LKIM minanian. Gak buta kau aja itu jebah lain ulai kau kampul itu. So inanian tekan muara kala dana muka. Tekan kala dana muka aja telah buat pegui jialui pulek kemandat. Pulek kemandat. Itu jilah kerja melanau ga muka hajau tidak inau jadi nelayan punya rezeki maupun dan tengah bayar Let's go! itu LKIM warna lintas tu ya semalam kita lipas dari pantai LKIM. No lah, we no pastel lah. Kita akan pusing balik. Yan, ni nak takkan kaul. Itu mostly kampung Adipah tu. Itu ada para nelayan lah kampung ini litu. Itu mau pihak pangai dengan kalau ribut kuat kan ini terus. Kalau kena ribut kuat mereka yang awal kena. Tidaklah dia tidak kena lah cuma kalau ribut kuat memang sini lah yang awal kena apa tu ribut. Mana? Itu laut sudah. Laut Cina Selatan. Laut Cina Selatan. Yes, very close. This one is muara muka, which mean yang mereka sebut apa? Kala Dana. Kuala Lama. Kala Dana. Jauh. Itu di another one punya boat. Pergi laut lagi mungkin ini. Ini dah biasa.
melambai ombak tapi tidak kuat. So aja tahu melau gak Kuala Kaladana Muka. Area Jepah layan tahu kau tahu mostly kampung nelayan lah. Tekan apkah yang tidak kapal-kapal ke kita. So Jepah Inanian takkan wainau selalu takkan ake subat kaul melalui kaul serahang. So aja tahu tolong ngat tapak area kampung Badipah, kampung Lituang. This one is another kampung lah. So aja tahu aku pengan lo tebusau kau lo apa kau gahak. Bukan ni abiran dagan ni dah dagan lo Japan umur lain pebak lo ayang. Jalinan lain bagian Baik pulek ke mana lu dan akan dinau kahaya. Mostly ke kita orang tekan apakah yang min alui tekan alui parking. Jawa itau kila telung ngat tapak gak tekan kaul tugek. Muara. So ajar kita mula bab pusiang balik pulek masuk kampung balik. Pulek masuk kampung balik so yenah gue video kau tapak kaji. Tapak ending lah ini je cerita. Mungkin kena kalau like, komen dan subscribe YouTube channel kau sekorok. You know senabek kau dah bedak sabek kau ke kau. Mau rasa kau dia tan ke video kau komen. Kau energi basi bet kau model lau ni. Itu je Jawa-Jawa aku mak kucing. Aku mak KL, Sabah, Bemin. Alek kau putih dagan dua buat apuk je. Dapat dari kau dia. Jauh itu mula on the way pusim balik. Ajau tolong melitah udai. Itu Riverside seafood restaurant. Tapi kurang kegian takkan famous buat baik kanopi apuk. Kanopi apuk yang takkan Malaysian malah famous ke muka pasal jekan ke muka. Saya kalau dengar pernah maupun muka ataupun adik kakak awak paut ngak dia boleh muka, so aku menyajikan video itu kat kelau bak kuih ajau. Tapi kak heran mun video ko be piau suara mun debet ahangai biasa buyak pangai ban. Chombun. Hey, you can go using boat. I got the school on it. On it to drive. Set their server again. Jadi alui tambang itu alat kuning selalu lembak saya amalah buat kereta musimnya kita kuning. So layan akan buat inau alui tambang itu bak pulik pai tau. Kampung Lituang ataupun kampung Dipah, kampung Seberang.
lubak alui. Baik kalau dan tanda itu je. Muka. Tu kampung Dipah. Tu kahayang tu ni. Bayar. Ini selesai saya apa? Wai Tai. Dia panjang kita. Video dah ayah. Ni. Dia ini background. Kita selalu pebak pun lasuk mata. Ajar kita mula pulih balik masuk Kuala Sungai Telian. Kala Sungai Telian bat. Pun maupun inan pun jalan maupun inan ni maupun juai Jepungan maupun juai Tabau semua pebak jalan kita. Itu batang gerigis kata mana Tanayan jadi dulu So ajar kita mula pulih masuk balik kampung Telian. Tradisi Telian yang tuak kau pebak alui yang Wak Itai. Wak Itai aja Melai kadang kampung tradisi Telian. Itu pulih udah lah pulih. Itu Telian. Maupun inan, mesti maupun Jepungan, maupun Tabau. Yes. Itulah Kuala Kuala Muka. Kuala Telian. Kuala Telian. Ya normal lah memang. Biasa. Biasa. Nah, memancing, mancing. Ya. Baik kena. Baik ya. Baik. Itu
ajau itu melong masuk balik gak dagan sungai Telian bab pulek lebo ajau ngak dengan lau puas nasang kok pengalai makau saya len lo tua lo tebusau oh dia pernah pulek pai mukah le merasa bejiji bebak alui dudai tapi dia tapak dahat alut ban tapi ngak syukur ngak melo kena makau min family bonding ajau. Semua sini ada. Sekarang tidak digalakkan. Memang ada. Sekarang sudah ada. So which mean kita je. Salah itu kan apa? Itu kan nama orang atas yang buat. Nama dia. Nah, kan tempat kami kan siapa namanya Berang Sungai. Ada apa namanya Berang Sungai itu Ya. kalau ada, tapi kalau ada buaya bahaya. Memang. Sini sudah berapa kali? Itu tekan Lord Bau Kampuang Telian. Ada tradisi Telian tu ngadat kampung gitu. Apa-apa. Ajo kan selau tekan lebok belau tu ni. Yen ke mak? Lebok. Ya lebok sain Yen. Baru. Biasa nggak mampu jalan nak. Itu jalan di pas lebok losai ketika itu kampung Bau. Lot baru. Lepas rumah Derang tu sih. Lipat seberang tu. Seberang. Oh. Mana? Ya kan? Bahu. Bahu. Hei. Siapa itu? Bala bapak pupu dia. Sini memang mereka buat enjin sini. Tapi dia ini tahu bagaimana. Gitu mau dekat Telian aleko Telian tahu area Kekut kota Kekut semalam. Inanian di jaka. Jaka. Ayan Ya lebok. Lebok. Melau. Cara dia. Ampun aja selalu. Ada pikniknya. Jam lo ngat tapak lebok. Jam lo ngat tapak lebok. Pat. Pergi family. Ni tambah belum tu? Ni tambah berapa budak kau? Okey, belum selamat tapak lah kita lebok. Ban lo coba alui tu dia alui.
support. Thank you gak kau. Mung kena aku menyambut kau buat like, komen dan subscribe channel YouTube kau. Mostly aku akan buat labau Melanau lah dengan semua dengan video kau. Bak kenal di bahasa Melanau, buat bahasa Melanau. Bukan oleh ini buat gue mudah ni, lakai ni. Bak jadi lah kenangan gambar semua video. So inilah. Alright, stay tuned, but thank you.